selepas satu sesi tarian ni, salah seorang kawan kita yang menari ni turun daripada stage turun daripada stage. Cik panas lah. Kan dia turun memang orangnya cantik, tinggi, lampai, manis kan. So bila turun daripada stage ni, dia didatangi oleh seorang lelaki. Dah berumur ke? Nak kata berumur rasanya dalam lingkungan mungkin during that time 40 macam tu. Sebab kita tak boleh nak dapatkan spesifik muka sebab orang lelaki kadang nampak muda kan. Tapi Kak Oni rasa orang tu lah. Masa tu kita orang kalau semester 2 kita orang baru berumur 20 tahun. Kan manis lagi kan. Memang cerita lah orang kata. So dia didatangi oleh seorang lelaki ni. Masa tu Kak Oni dalam jarak kita orang tak duduk dekat, dalam jarak mungkin dalam 100 meter macam tu. So Kak Oni nampak je lah dia didatangi oleh orang lelaki sebab kita timbalan pengurus ni Kak Oni round semua tempat. Berjalan tengok everything supaya benda tu berjalan lancar kan. So lepas dia bercakap dengan lelaki tu, nampak dia pegang satu kad lah. And then selepas daripada tu perbualan tu, tiba-tiba nampak dia terduduk. Tiba-tiba terduduk dekat atas lantai. Kita ni macam apa salah kan? Macam terkejut lah juga. Terus lari kepada dia kan. Kau kenapa? Apa pasal ni? Nampak memang muka pucat lesi muka dan dia seolah-olah macam tergamam. Kita ni pun rasa macam nak tahu juga apa cerita kan. Sibuk lah kan, sibuk tanya, kau ni kenapa ni? Apa hal? Sebab nampak muka tu memang kalau toreh tak keluar darah. Pucat sangat. Jadi dia tak boleh nak bercakap. Rasanya ambil masa juga dia nak bercakap. Lebih kurang mungkin a few minutes. Lepas tu dia terdiam. Dan bila Kak Oni bagilah dia relax dulu kan. Sebab dia tak boleh nak bercakap, memang tergamam. So lepas dia dah relax tu baru dia cakap. Tanya, nampak kad tu dia masih pegang dengan muka yang terkejut. Tanya dengan dia, kau kenapa ni? Kita ni nak takut lah kan. Apa-apa hal kan kita bertanggungjawab dalam kita timbalan pengurus untuk projek kan. Kau kenapa? Cakap dengan dia. Dia kata ada orang offer dia jadi perempuan simpanan. Sudah. Ya. Time tu dia pada mahu orang. Time tu juga? Ya, time tu juga. Kad tu dia bagi. Dia kata, Dek, kalau you nak jadi, dia kata perempuan dan simpanan, you boleh contact number I. You nak apa? Nak rumah? Nak kereta? Cuba bayangkan budak berusia 20 tahun baru keluar daripada kepompong keluarga, daripada kampung, dapat tawaran sedemikian. Kalau Nick lah, tak terima ke?